radio Android. Okey, ni aku tak dalam tu. Jom kita gerak ke sana. Bismillah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Ini aku nak tunjukkan cara kita nak sambungkan HDR untuk dashcam ni. So tak nampak gelap kan, so aku terpaksa lah pasang lampu LED ni, geng. Pasal lampu ayah. Sebab tak nampak. Tidak nampak. Okey, ni dia HDR ni. Dashcam ni. Apa? Dashcam. Dashcam ni. Oh, Macam mana kita nak connectkan dia dengan Android ni kan? Ni Android. Android ni cara dia kita kena masuk dekat bahagian explore ni. Jangan buat gitu, kan. Jangan buat gitu. Sikit mata lah. Ni lampu ni. Tak ada lampu ni. Malap. Okey, kita pergi dekat bahagian explore. Oh, sebelum tu, geng. Ni aku pakai ni, geng. Ni apa nama voltage meter. Senang nak tengok PT kita ada berapa. Nampak tak? Ni dah low sikit kan. Okey, kita balik. Kita pergi dekat bahagian APK. Dekat sini dia ada tulis UCA DVR. Tekan situ. So dia akan keluar install. Sebab aku dah install, aku tak payah install lah. Kalau yang korang yang baru-baru pasang ni, korang kena install lah. So, aku tak payah install sebab aku dah ada. So kita terus je pergi kepada ni. Tapi korang kena sambung lah dulu USB dia tu. Nampak tak? USB dia dah sambung. Cuma aku belum tampai je lagi. Ni. Ni aku akan, kalau aku letak tampai, aku tampai kat sini lah. Ni sebab aku belum sempat lagi nak pasang dia punya wiring, nak tak celah-celah tu kan. So aku just nak tunjuk je dulu. Okey. Kemudian kita pergi dekat mana? Ni nampak. Dia bila kita dah download, dia akan keluar ni tau. HD DVR. So kita tekan situ. HD DVR apa? Nampak tak? Nampak? Nampak? Apa tu? Okey. Nampak. Okey. So nampak. Dia dah record aku lah, nampak tak? Tu. So sekarang dashcam dah boleh guna lah. Download installation picture. Apa benda dia download tu? Itulah, geng, cara penyambungan dashcam ni dengan yang kita punya Android ni lah. Kat situ adalah beberapa setting. Sebab ni memory card aku tak pasang lagi. Dia punya memory card. Nampak tu? Setting. Dekat situ memory card. Kat situ adalah dia punya setting dia. Nak record 1 minit, 2 minit. Semua setting dia dekat dalam sini lah. Memory card tak ada. Belum pasang. Ni apa benda ni? Format. Format tak ada lagi. Itulah sedikit cara dan info, geng. Cara untuk penyambungan dashcam dia ni. Dashcam apa tu? Itu dia. Itulah dia caranya. Apa ni? Gelap lah. Tu. DVR. Apa ni? Okey, geng. Dia aku tak sempat lagi nak pasang, nak wiring dekat dia punya tepi ni. So aku tunjuk cara je lah. Alright, settle lah, geng, cara nak penyambungan dia. Back balik. Kita ulang lagi sekali supaya korang faham kan. Pergi dekat File Explore. Pergi dekat dia tulis UCA DVR. Lepas tu dia akan tulis download, install kat sini. Kau tekan install. Apa? Lepas aku dah install, tak payahlah. Tak payah. Apa ada. Tu dia akan keluar app. App dia HD DVR. So tu dah ada lah. Dah ada dah tu. Okey, dah ada dah. Yang kamera ni biasalah kan. Ni dah biasa dah.
Kamera 360 ni kan. Ada kamera tu ayah. Tu kamera nampak tak? Mana kamera? Tu. Yang ni di belakang. Pibek. Belakang, depan. Front. Alright gang, itu sajalah gang. Cara penyambungan Right. penyambungan HD DVR ni. Alright. Semoga bermanfaat gang. Assalamualaikum. Ni lampu LED. Sebab aku tengah malam gelap kan, so aku gunakan lampu ni lah, lampu LED ni. Alright. Assalamualaikum. So ni kamera Android aku lah. Alright.